Betul ke ni? Awak dah fikir masak-masak? Ya, Aunty. Saya memang nak kahwin dengan Tasha. Tapi saya tak ada kau satu. Ada mutu buruk lah. Boleh lah kalau saya nak nikah dengan Tasha? Aunty tak kisah awak kaya atau miskin. Yang penting rajin usaha. Bertanggungjawab pada Tasha. Ya, rezeki memang di tangan Tuhan. Tapi, macam mana awak nak convince Aunty yang awak ni seorang yang lelaki bertanggungjawab? Ma, Azam memang rajin, bertanggungjawab. Tasha kan daya gana. Tasha yakin you boleh buat Tasha bahagia walaupun hidup berduit macam orang lain. Sekejap ah. Saya halih motor ya. Tasha, betul ke? Betul. Betul apa? Betul ke Tasha sanggup hidup susah dengan Azrai? Ya, betul, Ma. Mama tak setuju ke? Mama bukan tak setuju. Mama takut Tasha tak mampu hidup susah dengan Azrai. Tasha tahu tak? Punca perceraian banyak sebab apa? Sebab duit. Mama tak nak Tasha nangis kemudian hari. Ya, Ma. Tasha tahu. Tapi, kunci untuk bahagia adalah syukur. Dan Tasha yakin rezeki makin bertambah lepas dah kahwin nanti. Dan Azam bukan jenis lelaki yang malas. Dah tak apalah kalau Tasha cakap macam tu. Mama restu. Mama nak tengok anak Mama bahagia. Ma, kejap, Ma. Awak nak pergi mana? Apa tak masuk dalam? Awak okey tak ni? Betul kata Mama. Ha? Kenapa? Saya takut. Takut? Takut kenapa? Saya takut awak tak bahagia kalau kita menikah nanti. Saya miskin, Tasha. Ya Allah, Azrai. Mama tak kata awak gitu pun. Mama cuma... Cuma apa? Azrai, saya minta maaf kalau awak terasa kata-kata Mama tadi. Dah, Tasha. Jangan sampai sini lah hubungan kita. Awak, awak cakap ni. Saya sanggup hidup susah dengan awak. Masa ni boleh awak kecek sebab kita tak alami lagi. Tasha, awak faham dah. Saya takut awak tak bahagia. Saya takut awak kecewa dengan saya nanti. Awak, saya tak mau. Ya, boleh dah awak faham perasaan saya. Fikir saya. Tapi saya... Apa lagi? Azrai. Cinta aku terhenti
betul-betul sini betul. Nampak pun nak hujan, saya takut remeh. Tak apalah. Saya pun lama tak main hujan. Mana boleh gitu. Lagi awak demam, saya juga orang susah. Apalah nasib awak lah. Boleh tak lelaki pun miskin. Kereta tak ada. Awak, sekali saya suka pada langit, maka saya akan terima segala cuacanya. Menatap indahnya senyuman di wajahmu, membuatku terdiam dan terpaku. Kan Mama kata dah. Tengok kenapa jadi sekarang. Ma, Azhar bukan ada usaha, Ma. Tapi dia kena buat kerja. Ni Tasha pinjam nak bayar sewa bulan ni. Alasan. Azrai, kalau rasa tak mampu nak tangguh bini, hantar balik pada keluarga dia. Jangan jadi dayus. Ma, tak apalah. Nanti Azhar dapat kerja, Azhar bayar balik. Apa awak gini? Puan apa? Apa awak malu saya? Hah? Malu apa? Awak ke pinjam duit dengan Mama tu buat apa? Lah, dah kita tak ada duit nak bayar sewa rumah kan? Saya tahu. Lepas tu, salah ke saya pinjam dengan Mama? Sangat salah. Kenapa yang salah? Awak tak dengar Mama kata apa saya ni? Allah, Mama kan memang gitu. Awak tak jaga maruah saya. Maruah apa? Dah kita tak ada duit nak bayar rumah sewa. Saya terpaksalah pinjam dengan Mama. Awak fikir apa? Saya tahu kita tak ada duit nak bayar sewa rumah. Tapi saya ada maruah. Saya ni suami awak. Awak nak pinjam duit dengan Mama tu. Tak ayat saya dulu. Buat apa? Tukang mak saya. Sebab apa saya kena tanya awak dulu? Kadang-kadang saya nyesal. Nyesal apa? Ni kawan saya. Hah? Lepas tu nak pisah? Dari dulu sampai lenih. Tasha. Ingin ku melangkah membawa diri. Awak lagi mana? Saya hijau. Kena cinta yang dikhianati. Moga tak sanggup ku menghadapi pengorbanan ku tak dihargai. Bagi aku duit. Bagi duit aku pak. Okey. Bawa kereta malam. Boleh tak buat kereta tak saya? Hello. Saya ada tolong orang aku ni. Atin dengan aku. Dia minta
tolong saya bawa kereta dia. Nanti baliklah saya cerita detail. Okey. Pergi lah. Bapa. Oh. Sorry. Kita macam biasa lah hari ni. Baru 2 orang. Awak, kalau nak ada napa-napa kau boleh pergi kan? Saya nak masuk dalam sekejap. Duduk lah. Minum. Oh, boleh ke? Tak obeng? Tak obeng. Tengok mesin lah ni. Barista ni. Kopi-kopi ada lah. Kopi. Oh, boleh lah kopi. Kopi sokok. Sini. Duduk. Ngatok. Kopi sedap. Oh, sedap. Lama dah kafe ni? Tak pun, baru je lagi. Ada nak pakai orang kerja? Ada. Buat apa? Awak nak kerja ke? Ya. Boleh ke? Boleh. Kalau gitu, bila boleh start? Saya balik check mini saya dulu boleh? Boleh. Jom lah. Saya tahu balik. Tak apa. Saya balik sendiri ya. Apa? Saya tahu balik. Nanti saya cerita ke bini awak. Kereta siapa tu? Tasha kan? Ya Allah, Tasha aku ni, Ika. Ingat tak? Syafiqah? Ya. Ya Allah, rindunya aku kat mu. Lama tak jumpa. Aku pun rindu mu. Tak sangka kau boleh jumpa gini. Itulah. Siapa hatimu? Duk jemput dah aku nikah. Bukan tak mau jemput, tapi... Taklah, aku saja je. Kan mu boleh kenal dengan Azrael ni? Kalau ya pun, jemputlah aku masuk dulu. Ke tambah sembang panjang dengan aku. Tak ingat. Jomlah, jom. Nasib baik ada Azrael. Kalau Dok tak tahu jadi apa. Lama dah ke kahwin? Baru lagi. 15 bulan 3 ni cukup 2 tahun. Muak kenapa lah ni? Aku kafe lah ni. Azrael dia minta kerja. Dia khabar tak cari kerja. Tapi nak khabar kamu dulu. Oh, memang tu macam kerja pun. Molek lah gitu. Kalau mu okey, esok suruh Azrael main kafe. Aku okey je. Terima kasih, Kak. Sama. Aku nak balik dah Lain kali kita sembang panjang gini. Lah, nak balik dah ke? Tak apalah kalau gitu. Aku kalau boleh tidur ngomong je. Tak puas lagi jumpa mu. Tapi lewat dah Aku takut nak drive. Mu nikah dah ke? Tak lagi. Tak ada orang nak.
Ya je tak ada orang nak. Tunggu. Mu milih sangat dek pun. Mana ada milih? Macam lah aku nak kenal mu Rana. Lepas tu, mu nak lelaki orang Rana, khabar aku. Aku tolong cari nak. Aku nak lelaki macam Azrai. Aku gurau je lah. Tak apa, aku balik dulu ni. Bye, Assalamualaikum. Okey. Buat apa ni? Tak ada benda. Saya duduk ke apa kau? Kau tak dengar ke Nabi kakak apa tadi? Kenapa? Dia suka lelaki macam awak. Ya Allah. Dia gegorah tadi. Gani kalau betul dia suka awak. Allahu Akbar. Awak ngarut gapo ni Tasha? Awak tak faham perasaan saya. Ya, saya faham perasaan awak. Tapi, tak ada orang boleh terima saya, sayang saya macam awak terima saya. Awak tahu mana? Hati kita boleh berbolak-balik. Hati kita bukan manusia yang pegang. Itu yang saya takut. Ya, saya tahu. Tapi saya yakin hati saya nak hanya untuk awak. Tolong Tasha. Jangan ikut perasaan awak sangat. Saya minta maaf. Saya cuma takut orang rampas kebahagiaan saya. Tu je. Ya. Tak ada siapa akan rampas kebahagiaan awak. InsyaAllah. Apa mu tak tunjuk lah yang mu memang nak dia? Ya gini ya. Rokok dengan garang ni. Jarang tengok iklan di TV ke TikTok ke mana-mana, jarang sangat tau. Dua benda hak murah gitu pun orang tak akan cari pada situasi hak tertentu. Tu. Sama kau macam itu lah. Kalau kita ni bernilai di mata orang, kita tak perlu tunjuk pun. Tapi orang tu sendiri tau akan nilai kita. Kena betul? Kita masih muda dalam mencari keputusan. Maafkan aku ingin Mi, sedap sembang nampak? Boh, dok ajo ialat meja je di scan. Oh. Boh, boh nampak lain hari ni. Hai. Lain apa? Lain Macam apa? macam bakal rumah kita. Boh. Awak ni ada je lah. Lagi dia punya kau ikan duduk. Sini. Azrai, kau nak kerja okey? Okey. Okey, kalau duduk tahu apa-apa, tanya kau dah ingat ni. Okey. Malam ni kedai tutup lapar. Ya, pukul 8. Buat apa? Oh, dok. Janji dengan Tasha nak dinner sekali. Dinner? Dinner mana? Dinner rumah ya. Tasha masak nasi goreng. Oh. Bagus awak kan?
Mesti Tasha beruntung dapat awak. Doa. Saya yang beruntung dapat Tasha. Tak kisahlah mana-mana pun. Tasha tu kawan baik saya. Saya nak dia bahagia sama je dengan awak. Saya nak kerja kan? Setiap langkah seakan rasa, setiap nafas seakan aku membelenggu seluruh duniaku yang gelap. Katamu akulah cahaya. Azrai dah balik lagi ke? Tunggu Grab. Lah, bukan bayar motor ke? Motor bahaya pelak lagi adik. Tu mari Grab tau. Oh, lepas tu Grab order dah ke? Tak ada order, lepas tu rider tu cancel. Buat apa pula cancel? Tak tahu lah. Patut pun. Tak apalah, Ikata, jom. Tak apa Aika. Azan balik sendiri. Lah, buat apa pula? Tak nyusah pun lah. Jom. Azan nak jaga hati Tasha. Lah, Tasha tak cemburu lah. Ika kan kawan dia. Memanglah Tasha tak cemburu. Tapi Azan kena jaga hati dia. Tak apalah kalau gitu. Tapi Azrai duk siang ke ya? Tunggu Azrai lama nak makan sekali. Gana. Ayo mikirlah. Azrai tunggu dalam kereta. Ika nak duduk lapu jap. Bila awak nak masak lagi macam malam? Saya tak puas lagi makan. Malah kan saya masak banyak dah. Awak tak puas lagi ke? Hari-hari pun saya tak puas kalau makanan itu awak masak. Ya ke? Sedap ke saya masak? Sedap lah, tangan isteri ke. Yelah, lepas ni saya masak lagi ni. Awak nak kerja dengan apa ni? Motor rosak lagi kan? Motor lah. Rosak lagi. Saya naik Grab ku. Semalam awak balik pun naik Grab ke? Semalam ke Ika atas raya. Dia tak ada ayat apa ke awak? Oh, Ika atas. Dia tak ada kabar apa pun. Apa dia atas? Awak tak boleh balik sendiri? Dok, semalam benarnya ni benarnya. Tak apalah, saya nak balik. Sayang. Saya memang nak balik naik Grab semalam. Tapi Grab tak ada. Saya takut awak tunggu lama. Itu yang Aika nak atas saya tu. Dia pun tahu kita nak makan sekali. Awak marah ke? Kenapa saya nak marah? Ika kan kawan saya. Tak ada sebab saya nak marah. Lepas ni, kalau Ika nak tahu baik lagi, awak nak?
Saya kalau boleh... Soalan saya, awak nak ke tak? Tak sih. Saya pun ada oyak ke dia malam. Saya tak sebalik dengan dia sebab nak jaga hati awak. Jadi, awak tambah sebab nak jaga hati saya? Bukan sebab memang awak tak mau balik dengan dia? Dok bukan gitu. Betul kan lah? Sayang. Sayang, saya minta maaf. Tak apa. Bukan salah awak. Salah saya. Sebab terlalu sayangkan awak, siapa macam gitu pun nak marah. Padahal, kawan sendiri je pun tak awak balik. Kelakuan saya. Ya Allah, sayang, awak kecil gapo ni? Bukan salah awak, salah saya. Saya minta maaf. Okey, lepas ni saya janji takkan berlaku dah. Siapa mesej? Ika. Buat apa? Dia ayat pasal atas saya balik malam. Tak ada benda saya nak balik. Lepas tak kau nak balik sore? Nak tinggal saya sore sini? Biar. Tak baik gitu. Sayang. Melihat bayangmu, mindaku bercelaru, telah berlalu kisah pilu, tapi aku buntu, sepertinya rindu, tapi siapa, karena orang itu sudah tiada, rindu tiada guna, menangis tiada makna. Awak, nanti saya cuti sekali lagi kita tengok ni. Janji. Ya, tapi nak naik motor kau nak naik Grab? Motor kok kena nangis tak sikit. Okey. Ika. Tasha, mari mana? Seorang je ke? Seorang je. Saja jalan ambil angin. Awak kenapa sini? Oh, aku pun saja jadi. Azrael kan cuti hari ni. Jadi dia saja buat aku ambil angin. Jom lepak sekali. Duk ganggu ke? Ganggu napanya? Kita kan bestie. Jom. Ika, tolong ambil gambar aku dengan Azrael boleh? Ika. Boleh? Sekejap aku setting kamera sekejap. Kamera aku problem sikit. Awak. Apa awak pilih hidup seorang saya? Apa pula tanya gini? Kalau gitu saya nak tanya kau berapa awak pilih saya? Saya pilih awak sebab saya rasa disayangi, dicintai. Awak ada rasa senang dengan saya. Boleh dah ni. 1, 2, 3. Aku kena pergi dah ni. Aku ada Gambar? Nanti aku send. Okey. Macam mana aku boleh timbul pasal gini? Dia tu laki orang. Laki kawan baik aku. Ya Allah. Tolong aku. Aku dah minta semua ni jadi. Tolong buang pasal ni, ya Allah. Aku mengayu.
Aku bukan bodoh kan. Nak lak, start dari atas dulu. Ni, start dari atas ni. Oh, tak ni. Bawa kata molek ni. Mungai perang duk pakai gitu. Tu baju tu kacing sikit. Azrai, makan dah? Ada lagi. Kalau gitu, duduk kita makan sekali. Tak apa Aika. Aku pun janji dah nak pergi makan sekali dengan Tasha ke. Oh, ya ke? Tak boleh ke makan kita sekejap? Balik lagi makan dengan Tasha pula. Ika dah biasalah makan seorang. Tak apa Aika, Aika makan dulu. Lagipun ya ada kerja nak buat. Azrai, duduk kejap. Ada benda nak cakap. Apa Ika? Ika sebenarnya duk minta apa? Duk minta? Ika sebenarnya nak minta apa? Pasal ni tunggu. Hello? Jatuh? Awak jatuh ke mana? Okey. Saya balik sekarang. Ika, dia kena balik. Tasha jatuh ni. Dia balik dulu lah. Awak dah lah pusing. Saya okey je. Tasha, saya tak mampu nak jaga awak. Saya tak mampu nak bahagiakan awak. Awak, kenapa cakap gini? Tak payahlah cakap gini. Tasha, awak sakit pun saya tak mampu nak bayar ubat. Layak ke saya bergelar suami? Oh, kenapa ni? Tolonglah jangan cakap gini. Tasha, awak sedar tak saya ni suami tak guna? Tolonglah buka mata awak tu, tengok. Azrai, saya tak mampu pun semua tu. Saya nak awak ada dengan saya. Tu je cukup. Tasha, awak warah ke dok ni? Awak. Warah ke dok? Awak kenapa ni? Warah ke dok? Mana Tasha? Tasha okey. Tak ada apa serius pun. Ika tak kontak dia. Dok. Nak tanya sikit boleh? Azrai bahagia tak dengan Tasha? Apa? Ika tanya je. Ika nampak macam Azrai tak bahagia. Ika tak patut tanya soal lagi ni. Apa maksud Ika?
Ika suka Kak Azrai. Ika minta maaf. Bukan Ika minta. Ika tahu benda ni salah. Tapi Ika sanggup jadi nombor 2. Ika sedar tak gapo Ika oyak ni? Ika sedar. Ika sedar Ika suka Kak Azrai. Tapi bukan Ika minta. Ika, Azrai awak gapo siapa sanggup Ika oyak gini? Ika tahu. Tapi ini soal hati. Bukan kehendak Ika. Azrai awak gapo sampai Ika ada perasaan gini ke Azrai? Azrai tak ada buat apa pun. Ika pun tak tahu buat apa. Tapi naluri Ika kuat kata yang Azrai ni baik. Cuaca pun boleh berubah. Apatah lagi hati manusia. Ika, bertemu dengan orang yang baik tak sama bertemu orang yang kita sayang. Semua orang boleh jadi baik, tapi tak semua orang boleh buat kita sayang. Jangan rosokkan hati Ika dengan mencintai benda yang tak akan berbalas. Tasha mati sekalipun, sayang Azrai pada dia tetap hidup. Awak gimana malam? Sama Mama. Bapa awak tak balik rumah kita? Tak apa. Sayang, saya nak minta maaf. Saya semua mau berotak. Tapi bukan sebab saya tak sayang awak. Saya cuma tak si awak hidup menderita dengan saya. Saya lagi menderita kalau tak ada awak. Saya minta maaf sayang. Saya sayang awak. Sampai bila? Awak mati sekalipun, sayang saya pada awak ni tetap akan segar. Jadi, awak nak saya mati dulu? Dok, bukan gitu maksud saya sayang. Kalau kecek pasal mati ke, saya lebih rela mati dulu daripada awak. Sebab apa? Awak ibarat lilin dalam hidup saya. Jadi kalau lilin itu terpadam, untuk apa lagi saya hidup dalam dunia yang gelap gelita? Raut wajah mendamaikan dan sesuci selembut hatimu. Awak, nanti kalau kita ada duit banyak, kita buat rumah besar gitu. Ada kolam, ada taman. Mesti best kan? Rumah besar. Tapi awak apa rumah besar? Kita duduk dua orang. Saya minta maaf. Apa ni? Awak pregnant? Betul ke ni? Betul lah. Patut gapo saya kena buat? Buat apa?
Duk lagi klinik ke apa? Tak apalah, saya jam Mama je. Mana Mama? Tu, Mama tunggu dah. Depan saya? Lah, awak pergilah kerja. Nanti kita jumpa rumah. Okey. Betul ni ke? Ya, sajalah. Awak betul ni ke? Kau tahu cinta aku satu, tercipta buat dirimu. Mu okey? Okey je. Biasalah orang baru pregnant. Pregnant? Ya, betul. Budak khabar kat aku pun. Bukan tak mau khabar, tapi baru lagi kan. Mu mari ni buat apa? Aku mari nak jumpa mu lah. Buat apa? Dok boleh ke? Boleh je. Mu kan kawan aku. Mu tahu dah kan? Azrai berhenti kerja. Hah? Berhenti kerja? Dia tak ada khabar pun? Dia tak ada khabar kamu? Tak ada. Buat apa dia berhenti? Sebab aku. Sebab mu? Muak kenapa? Kalau aku khabar kamu, mu jangan marah boleh? Lah, apa pula nak marahnya? Mu ni. Sebelum tu, aku nak minta maaf dulu dekat mu. Mu ni kan, buat macam hari raya pula. Minta maaf. Tasha, serius ni? Aku nak minta pun semua ni. Aku tak nak niat pun nak buat jahat dekat mu. Benda mu ni. Boleh tak mu direct je lalu? Kalau kita jatuh cinta dekat seseorang, kita tak boleh pilih kan? Itu semua dia yang kasih. Betul tak? Betul. Lepas tu? Aku jatuh cinta dekat Azra. Ika! Benda mu ni? Mu tahu tak? Azra tu laki aku. Mu gila ke? Tasha, aku minta maaf. Aku nak minta pun semua ni. Percayalah. Aku sayangmu. Aku mari sini pun sebab aku nak terus serang denganmu. Demi Allah, aku tak ada niat pun nak dapat Azra daripadamu. Tapi, ni yang aku rasa. Mu terus terang hanya untuk sakitkan hati aku, Ika. Aku tak ada kawan sejahatmu. Dan aku tak sangka mu aku sampai gini. Tasha, aku Melayu. Aku minta maaf, Tasha. Tasha. Mu duk layak cakap dengan aku. Tasha. Balik sekarang. Maaf, Tasha. Tasha, aku minta maaf, Tasha. Tasha! Tasha! Tasha, aku minta maaf, Tasha! 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 Tasha, aku minta maaf, Tasha!
Sebab tu lah saya berhenti kerja dengan Eka. Saya tak tahu apa dia ada perasaan gitu saya. Saya bukan tak sioyak kau. Tapi saya tak tahu nak ayak gana kau. Dia saya baik awak. Awak tolong percaya saya. Awak balik rumah kita lah. Saya rindu bini saya. Kucing kata apa? Kata Mama, ambil kucing tu. Tasha ngandung tu. Duk gi mari naik motor. Siang ke dia? Awak tunggu kejap. Saya ada tinggal barang lah. Oh, okey. Awak, kalau ditakdirkan saya pergi dulu, awak janji dengan saya, awak jaga anak kita baik-baik, boleh? Gapo ni kecek pasal mati pula. Baby, tengok Mama ni kecek ngaru. Tak apalah, tak apalah, saya pergi dulu. Masa awak pesel gitu kan, saya rasa gelak sangat ni. Saya rasa pun tak ada nyawa. Saya tahu kalau awak tak ada sungguh satu hari nanti. Tapi awak tak ketinggal saya ke? Tak apa, kau balik ada patah je ai. Lepak ai. Awak tak nampak bini aku duduk tepi nak duduk kedai gitu. Tak maaf. Sorry. Bodoh. Ini comel temu. Saya nak makan itu. Okey. Kita makan. Raut wajah mendamaikan dan sesuci selembut hatimu, sinar mata mempesona bagai gugur seluruh jantungku. Aku ingin kau tahu. Anak kita lagi ke? Kita tak nama apa? Tapi kalau nak tina, saya nak tak nama Nur Malaika. Macam mana? Tak sabar nak tengok anak kita nanti. Oh, saya lapar. Jom kita pergi makan. Jom. Siapa bila nak hidup gini, Azrai? Siapa bila gapo? Tak nampak aku tengah bahagia dengan Tasha. Siapa bila nak hidup dalam halusinasi? Tasha tak ada dah, Azrai. Mu ngarut gapo ni? Mu tak nampak ke aku tengah tu dengan Tasha? Tasha?
Tak nampak bini aku duduk tepi nak duduk kedai gitu. Bini? Oh, ni bini aku comel gitu. Tak nampak. Utuh. Saya wah. Hei. Rika, mu timbul lagi dari hidup aku dengan Tasha tu. Mu ni buat apa tak tiba basuh. Tak habis nak nyusuh aku dengan Tasha. Boleh lepas ni mu jangan lagi mari. Oh, serabut lah. Sayang jom. Cukuplah Azrai. Awak nak kena timi yang Tasha tak ada dah. Duh. Tasha masih hidup. Tasha masih hidup. Tasha. Duh. Kalau awak gini 1000 tahun sekalipun, Tasha tak akan kembali. Tolonglah. Terima kenyataan. Awak jangan sedih. Saya tunggu awak kat sana. Putus asa rasanya. Cuba berdamai dengan kehendak semesta. Terlalu sakit untuk dirasa, terlalu sukar untuk diterima. Bagaimana mungkin seseorang yang kita sayang pergi dengan tiba-tiba, lalu meninggalkan perasaan yang baik-baik saja. Ternyata rindu yang paling sakit itu adalah merindui orang yang telah tiada.